apa beza PS5 Pro dan juga PS5 yang lain-lain ni? PS5 Slim, PS5 Fat kan, apa beza diorang ni? Okay, so yang paling ketara sekali adalah dia punya storage. Okay, kalau untuk Pro ni 2TB, kalau yang Slim pula 1TB. Yang Fat tu pula, yang the very first PS5 tu 825GB. Selain daripada storage, apa beza dia? PS5 Pro ni dia ada improve graphic sikit lah. So dia tukar GPU and korang dapat advanced ray tracing. Lepas tu FPS ni korang boleh dapat up to 120 FPS lah untuk PS5 Pro. Okay, and then performance wise, pada saya PS5 Fat sekalipun dah cukup power, dah cukup padu, dia punya grafik pun dah best dah. So kalau untuk PS5 Pro ni dia ada tweak sikit-sikit, yang mana yang ni korang nak kena tengok teliti sikit untuk perbezaan dia tu kan. Tapi kalau tanya saya, kalau korang jenis tak kisah sangat benda-benda kecil-kecil ni kan, saya pun tak boleh nak explain secara detail pasal grafik dia.